Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang berusaha pegawai yang dimuliakan, pimpinan Kesam, YDP, ahli jawatan kuasa program, hadirin hadirat, ikhwah dan akhwat yang dihormati sekalian. Pertamanya, kita rafakkan kesyukuran. Alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun berjauhan benua. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan Berkesam memenuhi tuntutan syarak sebagaimana yang disebutkan berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Semua khitab, seruan di dalam Al-Quran muncul dengan seruan kamu semua, kalian, kamu semua ataupun mereka, dengan perkataan ataupun kata ganti nama jamak. Bermaksud Islam menyuruh kita supaya bersosial, hidup, menyumbang kepada masyarakat. Dan oleh kerana itu, kita perlu bersama-sama dengan organisasi kerana menyempurnakan fitrah kita sebagai manusia. Kerana manusia memerlukan antara satu sama lain. Sebagaimana disebutkan oleh disebutkan oleh Ibn Khaldun, Al-Nas madaniyun bi tab'i. Manusia bertamadun secara tabiatnya. Bagaimana antara ciri-ciri tamadun? Dengan menyempurnakan sektor sosial. Dan Berkesam wujud untuk memberikan kebajikan dan mewujudkan, mengeratkan ukhuwah antara satu sama lain. Sebab itu kita kenal satu seruan bersatu berbakti. Kerana apa? Kerana kewujudan kita untuk bersatu, menyatukan hati antara satu sama lain. Bersatu kita kuat, bercerai kita roboh. Lebih kurang macam tu orang Melayu sebut. Sangat benar maknanya. Dan apabila kita sebut berbakti, saya suka melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan tentang kriteria, ciri-ciri orang yang bertakwa ataupun orang-orang yang beriman. Allah seringkali menyebutkan orang yang bertakwa dengan perkataan, dengan gelaran ulul albab. Bukan galeri ulul albab dekat rumah Terengganu tu, itu bukan. Itu galeri yang lain. Ramai yang belajar untuk pandai belajar, ramai yang belajar untuk cemerlang belajar. Tetapi adakah cemerlang itu disebutkan sebagai antara ciri orang yang bertakwa? Pandai belajar itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Adakah itu sifatnya? Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat terjemahan Al-Quran berkenaan ulul albab disebutkan sebagai orang-orang yang cerdik. Sebenarnya bukan cerdik, sebenarnya bukan yang pandai. Sebaliknya, golongan ulul albab disebutkan sebagai golongan-golongan yang waras, yang pandai berfikir, yang reti berfikir. Kerana kecerdikan dan jenius di dalam bahasa Arab disebutkan dengan satu istilah yang namanya istilah abqari, yang cerdik, yang jenius. Dan kita di dalam Berkesam ingin dan sangat berhasrat melahirkan generasi-generasi ulul albab, generasi-generasi yang waras berfikir, yang pandai berfikir, yang reti membezakan antara hak dan batil, dan yang reti menjaga diri. Oleh kerana itu, bukan sekadar hidup kita belajar, sebaliknya hidup kita perlu hidup dengan cara yang bermaruah. Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Kebenaran, benar itu merupakan amanah, dan bohong itu merupakan khianat. Ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bidzulli wal fasad. Barang siapa, mana-mana kaum yang meninggalkan jihad, perjuangan Islam, tidak lain Allah akan berikan kehinaan dan kerosakan kepada mereka. Kita imbas kembali sejarah Berkesam. Sempat merasa melihat Berkesam dibekukan, melihat kita berperang dengan orang yang jahat ingin menguburkan Berkesam. Itu antara kesan tarbiyah yang kita tanamkan di dalam persatuan kita, dalam pemeram dan di dalam Berkesam, melahirkan individu-individu yang ada maruah dan ada jati diri. Kita melawan mereka yang suka mengacau kita, dan kita mempertahankan maruah kita. Itu merupakan antara sifat ciri-ciri ulul albab, orang-orang yang waras berfikiran. Oleh kerana itu, sempena Musyawarah Agung tahunan ini, kita langsungkan legasi generasi-generasi yang waras berfikir, bukan sekadar pandai belajar, yang pandai berfikir, yang pandai membezakan antara hak dan batil, dan mengutamakan maruah di dalam kehidupan. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan kita belajar untuk berdakwah,
kita lupa bahawasanya kunci untuk kita turun ke masyarakat adalah seni soft skill dalam berdakwah. Nak dapat seni soft skill, nak dapat sikap yang positif dalam berdakwah, tidak ada jalan yang lain melainkan kita berpersatuan. Agak khayal kalau kita anggap hanya kita ada ilmu, kita boleh turun pada masyarakat, sedangkan kita tidak ada kunci. Kunci untuk kita sampai ke masyarakat dengan sikap dan kemahiran kita. Nak dapat sikap dan kemahiran, sikap kita lalui dalam tarbiyah berkesam dan tarbiyah pemeram. Kita nak dapat kemahiran, kita dapat dalam program-program yang ada di dalam pemeram dan berkesam. Dan oleh kerana itu tidak ada pilihan yang lain melainkan kita berintimak dengan pemeram dan berkesam. Kerana pemeram dan berkesam dasarnya tidak salah, dan dia pemeram dan berkesam merupakan persatuan yang awal wujud berbanding persatuan-persatuan yang lain. Oleh kerana itu kita sebutkan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang kita nak. Berbilang-bilang bangsa, berbilang-bilang jantina untuk identiti. Sesungguhnya perjuangan kita merupakan perjuangan ketakwaan, birri wa taqwa, kebajikan dan takwa. Mudah-mudahan adik-adik istiqamah dan saya sendiri istiqamah, dan mudah-mudahan kita dapat di Mesir kita dapat jami', masjid yang membina rohani kita, jami'ah yang membina akademik intelektual kita, dan kita mendapat jam'iyah persatuan yang membina sikap, jati diri, motivasi dan pendirian kita sebagai seorang Muslim yang berguna untuk agama Nabi SAW. Jadi rasa sekadar itu saja. Siru ala barakatillah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.